bikin tidur kita lebih berkah dan hati lebih tenang. Sebelum menutup mata, mari kita baca doa tidur supaya malam kita dilindungi Allah. Tidur menghadap kanan itu sunnah Nabi dan bikin tidur kita lebih sehat juga. Baiklah, kita akan teruskan dengan topik 1, iaitu tentang adab sebelum tidur. Okay. Tidur merupakan salah satu perkara yang dapat merehatkan badan, tetapi ia juga merupakan salah satu ibadah sekiranya kita mengikut adab yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Adab sebelum tidur yang pertama ialah memberus gigi. Seperti yang kita ketahui, kita disunatkan untuk memberus gigi agar gigi kita sentiasa sihat dan kekal bersih. Seperti yang kita ketahui, Islam sangat menitik beratkan kebersihan di dalam diri kita kerana ia melambangkan keimanan seseorang. Yang kedua, mengambil wuduk. Seperti yang kita ketahui, dengan mengambil wuduk, kita dapat dilindungi oleh Allah SWT dan kita akan berasa tenang. Yang ketiga, memakai pakaian yang menutup aurat. Di sini, dapat kita tunjukkan bahawa sekiranya kita memakai pakaian yang menutup aurat, kita dapat menunjukkan yang kita sentiasa menjaga adab walaupun ketika kita hendak tidur. Selain itu, kita digalakkan untuk meminta maaf kepada kedua ibu bapa kita. Hal ini bertujuan untuk memastikan hubungan kekeluargaan sentiasa dalam keadaan baik dan diberkati oleh Allah SWT. Kita juga digalakkan untuk menutup semua tingkap dan pintu untuk memastikan rumah sentiasa dalam keadaan selamat dan juga untuk mengelakkan perkara yang tidak diingini. Adab sebelum tidur yang keenam ialah mengibas tempat tidur. Kita perlulah mengibas tempat tidur kita agar kita dapat tidur dalam keadaan yang selesa dan dalam persekitaran yang bersih. Adab sebelum tidur yang ketujuh pula ialah memadamkan lampu. Kita digalakkan untuk memadamkan lampu agar kita dapat tidur dalam keadaan yang lebih lena dan juga untuk mengurangkan penggunaan tenaga di rumah. Seterusnya, membaca doa sebelum tidur. Kita disunatkan untuk membaca doa sebelum tidur agar dapat dilindungi oleh Allah SWT sepanjang malam. Adab tidur yang kesembilan ialah tidur mengiring ke kanan. Hal ini kerana tidur mengiring ke kanan merupakan salah satu sunnah Rasulullah dan juga merupakan perkara yang baik untuk kesihatan diri kita. Adab sebelum tidur yang ke-10 ialah tidur awal selepas solat isyak. Kita digalakkan untuk tidur awal selepas solat isyak supaya badan kita mendapat rehat yang mencukupi. Akhir sekali, tidak tidur dalam keadaan terlalu kenyang ataupun terlalu lapar. Hal ini kerana ia boleh mengganggu kesihatan diri seseorang ataupun mampu mengganggu kualiti tidur seseorang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, seterusnya kita akan belajar topik 2, iaitu tujuan tidur mengikut Islam. Okay, yang pertama, merehatkan badan, kembali kepada fitrah, menjaga kesihatan, mengembalikan tenaga sebagai tanda kebesaran Allah SWT. Dan yang keenam, mendapat pahala. Okay, seperti yang kita tahu, kenapa yang first ni, nombor 1 ni, merehatkan badan. Okay, sebab merehatkan badan ni, jadi bila kita buat sesuatu ataupun kita buat sesuatu tu, kita kena gunakan otak, betul tak? Jadi bila satu hari tu kita dah penat buat macam-macam benda yang kita buat, jadi kita dah guna otak untuk berfikir, menyelesaikan masalah, untuk mengira kan. Jadi untuk yang bekerja macam cikgu ke, untuk orang kerja engineer ataupun businessman, semua memerlukan otak untuk diorang membuat apa untuk diorang, untuk bantu diorang apa, untuk diorang berfikir ke apa kan. Jadinya bila otak ni dah penat satu hari bekerja, jadi masa time tidur tu adalah untuk otak kita berehat. Sebab tu tidur ni ada masa. Kalau macam kanak-kanak, umur masa dia adalah 6 hingga 8 jam. Tapi kalau untuk macam dewasa, remaja ni, umur dia adalah masa jam dia adalah 5 hingga ke 7 jam. Okay, yang kedua, kembali kepada fitrah.
Okay, yang nombor 2 ni, kenapa dia kembali kepada fitrah adalah kerana bila kembali kepada fitrah ni maksudnya kembali kepada Allah SWT. Okay, sebab apa? Sebab apa kembali kepada Allah SWT? Sebab bila kita tidur, kita akan ada rasa, kita akan ada mimpi. Bila kita mimpi tu roh. Bila mimpi tu yang adanya roh. Roh kita tu yang berjalan dekat mana-mana yang kita tak tahu. Kadang-kadang bila kita mimpi, dalam mimpi tu kita ingat kita mimpi apa. Tapi bila kita dah bangun, kadang-kadang kita lupa, kadang kita tak ingat kita mimpi tu apa. Kadang kita ingat kita mimpi apa. Jadinya dekat sini, kembali pada fitrah tu sebab roh kita tu berjalan ke mana-mana. So, Allah yang menciptakan roh. Allah yang menciptakan mimpi supaya kita dapat rehat dengan sekejap. Okay. Yang nombor 3, menjaga kesihatan. Okay. Kenapa menjaga kesihatan? Sebab bila kita jaga kesihatan, kalau kita tak tidur seharian, kita boleh mata bengkak, badan lesu, pening kepala, mual, tak sihat. Jadi bila kita katakanlah time sebelum tidur tu kita demam, kita perlukan rehat yang secukupnya, betul tak? Jadinya bila sebelum tidur tu kita makan ubat. Jadi bila kita tidur tu kita dapat menjaga kesihatan. So bila kita bangun tidur tu mungkin dah hilang demam ataupun demam tu dah beransur pulih, betul tak? Okay. Seterusnya nombor 4, mengembalikan tenaga. Okay, pernah tak kita rasa kita dah penat ni sehari kita dah buat kerja macam-macam kan? Jadinya bila dah pukul 10, contoh kita tidur pukul 10 atau pukul 9. Okay, pukul 9 malam tu kita terus baring. Kita baca doa tidur, baca doa ayat kursi, kita terus baring. Nanti kita akan rasa sedapnya baring lah. Itu dapat kembalikan tenaga kita walaupun sebab tu bila kita baring tu kita terus tidur. Sebab tu dapat kembalikan tenaga kita. Okay, nombor 5, sebagai tanda kebesaran Allah SWT. Okay, kenapa sebagai tanda kebesaran Allah SWT? Sebab apa? Sebab Tuhan yang menciptakan hidup. Sebab Tuhan yang menciptakan hidup. Sebab dia pun tahu kita penat seharian. So kita mesti ada masa untuk kita nak gunakan untuk rehatkan badan kita. Macam tu. Okay. Sebab tu kalau kita tak rehat dan kita tak tidur, badan kita akan dan kepala. Jadi bila orang yang bekerja, kalau orang yang bekerja, contoh dia bekerja seharian, dia tak tidur. Jadi bila bangun pagi tu, dia akan tak ada rasa nak bekerja, dah tak semangat nak bekerja, dia cuma bekerja dan mood je situ. Kan? Okay. Seterusnya yang nombor 6, mendapat pahala. Dapat pahala ni agaknya mungkin kita dapat pahala kot. Kan? Okay. Baik, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ufa Insyirah binti Safari. Nombor matrik KID 250704156. Saya akan terangkan topik 3 dan topik 4. Topik 3 ialah zikir sebelum tidur. Terdapat 5 perkara zikir sebelum tidur, iaitu membaca surah Al-Fatihah, yang kedua membaca ayat kursi, yang ketiga membaca surah Al-Kafirun, yang keempat membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Yang terakhir ialah membaca doa sebelum tidur. Seterusnya ialah topik 4, iaitu adab bangun tidur. Terdapat 4 perkara adab bangun tidur. Yang pertama ialah membaca doa bangun tidur. Yang kedua, membersihkan tempat tidur. Yang ketiga, menggosok gigi. Dan yang terakhir, membersihkan diri dan mandi. Korang mesti dah tahu kan tadi ada adab tidur tadi yang banyak-banyak tadi yang kawan-kawan kita terangkan. Apa kata kita jawab soalan aktiviti pula? Jom. Di sini kita ada soalan aktiviti. Jom kita buat sama-sama. Soalan 1. Di antara adab sebelum tidur yang disunahkan adalah membaca doa tidur. Soalan yang kedua pula, di antara adab sebelum tidur yang disunahkan adalah A. Tidur dengan pusingan mengiring ke kanan. Soalan yang ketiga pula, apakah amalan yang dilakukan untuk menjaga kebersihan mulut sebelum tidur? Jawapan dia apa? Ya, betul. Jawapan dia A. Memberus gigi.
Mesti seronok kan jawab soalan tadi. Apa kata kita buat soalan subjektif pula? Soalan 1. Tujuan tidur menurut Islam ialah untuk merehatkan. Jawapan dia ialah badan. D. Soalan yang kedua pula, antara zikir sebelum tidur ialah membaca. Jawapan dia ialah C. Al-Fatihah. Jom kita teruskan dengan aktiviti yang ketiga. Soalan 1. Pilih adab bangun tidur. Jawapan dia ialah mengemas tempat tidur. Yang seterusnya, soalan yang kedua, pilih adab bangun tidur yang salah. Ya, jawapan dia ialah mengemas baju. Senang kan jawab soalan aktiviti tadi tentang adab-adab tidur? Mesti korang pasti senang ingat untuk tahu tentang adab-adab tidur nanti. Okey, itu saja. Bye-bye.